What's up, bro? Ni tabiat Abang Kasim. Bila keluar aja, hello. Bila keluar aja, hello. How are you? Oh, baju baru. Kasut saja lama. Abang Kasim nak cerita hari ni pasal tabiat Mila. Oh. Very nice. Speak KL. May I speaking to you? Oh, no. Main Abang Kasim, pon. Kita sambung balik cerita Mila ni. Mila ni dia pantang. Kalau pantang lepas salin Abang Kasim tak kisah sangat. Boleh tahan. Ni pantang nampak shopping komplek menggeletar. Abang, air setan bang. Mana ada air setan? Air sirap ada lah. Abang Kasim ingat dah kena sampuk dah tadi. Rupanya shopping komplek air setan. Mentang-mentang lah nama Mila Asyik nak beli belah je. Macam-macam nak beli. Nak beli peti air, mesin basuh, kapek, baju dadu. Macam-macam ada. Tapi yang jahanam Abang Kasim, jenuh pantun. Beli belah, ambil letak. Aku yang letak. Tu tabiat yang pertama. Tabiat yang kedua. Mila ni suka jalan-jalan. Abang Kasim bawa lah ronda-ronda kel. Kalau balik Kedah orang tak boleh nak kunon. Abang Kasim bawa PSG besi. SG buluh. Batang berjuntai. Sampai satu tempat ni, Mila kata, abang patah balik. Tak tahu tak mana. Janda baik. Rupanya Mila ni kuat cemburu. Apa-apa pun, I like girl. Assalamualaikum. I like KL, kata Idlan. Tu dia. Apa kata juri kita, Johan? Silakan Abang Bob Lokman. Silakan. Kita semua berpendapat dia ni cute lah. Tapi sebenarnya saya ada tengok dalam cerita lawak bahawa betapa Din menggunakan jiwa dan raganya mendidik kamu semua. Jadi saya rasa kita patut beri apresiasi pada Din lah, kerana memberikan confidence pada Idlan untuk buat persembahan pada malam ni. Alright. Jadi silakan Tushi Badin. Ya, silakan Badin. Terima kasih. Saya rasa awak belum cukup baik malam ni. Jangan terlalu bersuka hati. Bila-bila boleh terpanting keluar, mesti lebih baik akan datang. Terima kasih. Itu dia. Bagaimana pula dengan Abang Afli? Saya tak peduli. Saya tak peduli apa Jepun ni cakap. Saya suka Abang Kasim. Hadiah lah kau. Abang Kasim cakap KL okey, Abang Kasim. Saya faham lah minggu ni Abang Kasim best lah, Abang Kasim best. Okay. Nampaknya juri pun faham dia cakap KL tadi. Dia memang macam ni. Sebenarnya kalau macam jenis hidung yang sama memang bagus. Okey, sekiranya anda berminat dengan Idlan, type lawak Idlan dan hantar ke 32999 atau untuk undian buka type lawak 35 atau 10 diikuti dengan nama Idlan dan hantar ke 32999. Ya, dan untuk 20 undian type lawak Idlan diikuti dengan 20 dan hantar ke 32999. Okey, itulah dia untuk undian kepada Abang Kasim. Abang Kasim, hello, how are you? Halo, tapi dah tukar Azan. Halo. What's up, dog? Tapi mulut tetap sengit. Okey, kita nak tengok Abang Kasim. Kita beralih arah kepada
peserta berkumpulan pula. Wah, cepat je balik ni. Cepat ni. Pegang dengan arah lah. Okey. Okey, silakan Jan. Jadi tuan-tuan dan puan, apa kata kita bersama dengan kumpulan Mamu? Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan semua nah. Hari ni saya bawa mai ni orang lama ni. Tok Jakpak dari kampung Melayu mai sini. Nak ceritalah kat semua orang tentang tabiat orang kita dari dulu sampailah ni. Ha? Tok Pak? Tok Pak nah? Mesti. Mari. Ni Tok Pak. Ha. Ni kita dah nak mula orang ramai dah ni. Kalau boleh buanglah tabiat punya sirih tu. Bukan sirih. Habis tu? Cinggap. Mai buang. Ha? Kita boleh cerita lah ni noh. Boleh ramai ada orang nah. Cerita pasal tabiat orang kita dari dulu sampai sekarang. Betul. Dulu orang kita ni suka sangat duk menyebuk. Tapi sekarang ni suka main Facebook. 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 Ni nak habaq ni. Dalam Facebook pun mereka duk menyebuk Tok Pak. Duk komen orang tu. Komen orang ni. Tapi Facebook bagus Tok Pak. Ada Farmville. Boleh. Hang level berapa dah? Ni soal level 31. Lambat. Awak? Tok Pak level 70. Level 70. Steady dah Tok Pak. Lagi. Lagi ya? Cerita kat depa. Orang dulu suka lepak kat kedai kopi. Ni Pak Haji suka. Tapi sekarang lepak kedai kopi juga. Kopi bin. Ada apa? Ada apa? Toyek epai buat beritahu. Wi-Fi kot. Wireless tu lah. Betul lah Wi-Fi. Tok Pak main Farmville kat situ lah. Tok Pak main kat situ. Itulah. Patutlah net Pak cari tak jumpa. Betul tu lah. Cerita lagi nak cerita. Cerita lagi. Dengar. Ni nak cerita pasal surat. Hang pergi mana duduk dia ni apa? Surat. Dulu bila hantar surat je, mesti dia ada menemui kakanda. Tapi tak bertemu-temu pun. Tipu. Cerita lagi. Lah ni sekarang dah moden. Ada SMS, MMS, SOS. Apa tu? SOS. Betul lah ni depa duk tekan handphone ni tulis apa? Kakna. Buat apa? Hik. Ada lagi. Muah. Tu mah dah. Ni apa? Subjek ke mana? Predikat ke mana? Guna bahasa mudah. Awak? Dah sikit-sikit. Yang biasa kena PJJ dah. PJJ tu apa? Pelempang jarak jauh. Pasal apa? Pasal apa Tok Pak? Jangan duk kata lebih-lebih. Awak? Aku pun duk mesej juga. Tok Pak ada handphone ke? Ada. Handphone apa? Blackberry. Steady dah Tok Pak. Ni cerita ada cerita lagi. Cerita lagi ya. Dengar nak syok ni Tok Pak. Last punya nak beritahu. Last ada cerita. Perangai orang kita ni pada dulu sampai sekarang sama aja. Satu ni. Asyik pergi dengar ceramah, pergi dengar khutbah. Nak je mata tu duk lelap terlena tidur. Betul Tok Pak, saya kata betul. Dia tak tipu. Semua orang ni duk lena ni. Kan Tok Pak Lagi Tok Pak. Tok Pak. Allah Tok Pak ingat dah kembali ke ramah tubuh dah Tok Pak. Tok Pak pun terlena semalam main Farmville. Ni kita nak balik kereta api dah tunggu dah ni Tok Pak. Bagi kata-kata last apa elok lah. Tok Pak mudah mengantuk dah ni. Last punya nak beritahu nasihat pada orang kita semua. Kurang-kurangkanlah tabiat. Kuranglah. Banyak-banyaklah ibadat. Betul. InsyaAllah pahala mesti mari. Itu dia. Wah, bagus ni. Tok Pak. Tak ada lah. Cerita pahala mari seluar pendek. Bagus. Abang Bok, silakan Abang Bok. Jangan menangis Abang Bok. Abang Bok, silakan Abang Bok. Tutup Pak, tutup Pakcik. Saya fikir benda yang sama. Katanya bukan main Tok Pak cakap tapi nampak. Sekarang dah boleh dah. Tapi nampak tak dah boleh. Tok Pak tak insaf. Tapi Tok Pak, saya respect lah Tok Pak punya karakter malam ni. Terima kasih. Apa pun saya bukan ketawa pasal apa saja apa joke tu. Saya ketawa pasal